Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma syaghluha lil qalbi wa huwa al-batinu li makanil iradati falima ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, tengah hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan. Asalnya sepatutnya malam ini kuliah maghrib, tetapi oleh kerana kita berada di bulan Ramadan, diawalkan ke kuliah zuhur. Anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, tata cara ahli-ahli ibadah. Kita telah sampai kepada akobah yang ketiga dari 7 akobah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seseorang itu dia perlu mendaki, melintasi 7 dakian ataupun 7 halangan sebelum dia berjaya menjadi seorang ahli ibadah. Selesai akobah yang pertama iaitu akobah ilmu, datang akobah yang kedua iaitu akobah taubah, akobah dakian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selesai dakian bertaubat kepada Allah Ta'ala, datang akobah yang ketiga iaitu akobatul awaiq, dakian perkara-perkara yang melambatkan, yang menghalang seseorang dari beribadah. Ada 4, iaitu pertama adalah halangan dunia, yang kedua adalah halangan manusia, yang ketiga adalah halangan syaitan, dan yang keempat adalah halangan hawa nafsu, diri seseorang itu sendiri. Untuk halangan dunia, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah ditolak dengan kita itu tajarrud, berlepas diri dari dunia, dan juga zuhud dengan dunia. Maka di sini perlu dijelaskan, kerana sebahagian umat Islam sendiri salah faham dengan maksud bahawa kita itu perlu buang dunia. Lalu dia kata, sebab itulah orang Islam tidak maju.
Kerana dalam ilmu tasawuf mengajar umat Islam buang dunia. Bila kita buang dunia, macam mana kita nak maju? Jadi yang dimaksudkan dengan buang dunia dalam ilmu tasawuf adalah membuang cinta dunia dari hati. Bukannya membuang dunia dari tangan. Dari penguasaan, itu umat Islam perlu menguasai dunia. Kerana yang boleh diharapkan untuk memikul amanah menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang beriman. Maka orang Islam perlu kuasai dunia. Bahkan kita lihat di zaman Khulafaur Rasyidin berlaku bagaimana Islam menguasai dunia satu persatu. Yang dimaksudkan adalah kita perlu berlepas diri daripada dunia supaya jangan hati kita ini diperhambakan oleh dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada dua sebab. Sebab yang pertama, untuk kita itu melepaskan hati kita daripada belenggu dunia adalah supaya ibadah kita itu boleh istiqamah. Dalam melakukan ibadah, nak beribadah itu sendiri satu cabaran, satu perkara yang tidak mudah, yang perlu kepada mujahadah. Tetapi yang lebih payah daripada beribadah adalah istiqamah. Kita mungkin misalnya boleh melakukan solat duha hari ini. Tapi adakah kita boleh istiqamah solat duha setiap hari? Kita mungkin hari ini, hari pertama Ramadan, kita mampu bangun tahajud. Solat tahajud. Sebelum daripada subuh lagi kita dah bangun, kita sahur, kita solat tahajud. Persoalannya, adakah kita mampu setiap hari untuk bertahajud? Jadi istiqamah ni satu cabaran yang lebih besar dalam beribadah, dan supaya ibadah kamu menjadi banyak. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapakah kamu itu perlu zuhud? Kerana keinginan. Tengok, ceritanya adalah ghurbah. Dalam bahasa Arab disebut ghurbah. Fa inna ghurbata fid dunya tashghaluka zahiran wa batinah. Kerana keinginan. Kita pegang ni tak masalah. Jangan kita tu teringin. Ibarat, kalau boleh kita bagi perbandingan, dunia dan diri kita ni ibarat bahtera. Dunia ibarat lautan. Jadi sebanyak mana pun lautan itu, selagi mana dia duduk di luar bahtera, okey, bahtera selamat. Sebanyak-banyak dunia, selagi dunia tak masuk dalam hati, insya-Allah selamat. Tapi sedikit saja air masuk ke dalam bahtera, bahtera boleh tenggelam. Sedikit saja dunia masuk dalam hati, diri orang itu boleh rosak. Itu kalau kita boleh bagi sebagai perbandingan. Maka dunia ini boleh menyebutkan kamu zahir dan batin. Adapun zahir adalah dengan menuntut, dan adapun batin adalah dengan beringinan. Dan kedua-duanya berpotensi menghalang seseorang daripada beribadah. Setelah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala terangkan bagaimana dari segi zahir dunia itu sendiri boleh menyibukkan seseorang dari beribadah, Imam Ghazali pergi kepada menerangkan dari segi batin. Adapun bagaimana dunia itu menyibukkan hati adalah kerana adanya keinginan, dan oleh kerana apa yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man ahabba dunyahu. Man di sini man syartiyah, barang siapa. Barang siapa yang kasih. Tengok sekali lagi ceritanya tentang hati. Bukan soal kita keluar bekerja, bukan soal kita buat perniagaan, bukan soal kita buat strategi, kita buat marketing, tak ada masalah, silakan. Orang berniaga, berstrategi, buat plan, bersyarat, macam mana nak buat supaya syarikat kita untung, silakan. Tapi ceritanya adalah masalah kasih. Barang siapa yang kasih kepada dunianya, maka jawab kepada man syartiyah tadi, ini jawab dia adalah ad-darr. Nescaya dia memudaratkan akhirat dia. Wa man ahabba akhiratahu ad-darr bi dunyahu. Barang siapa yang kasih kepada akhiratnya, nescaya dia akan memudaratkan dunianya. Habis nak buat macam mana? Fa'asiru ma yabqa ala ma yahna. Maka berilah keutamaan, berilah priority kepada yang kekal berbanding dengan yang binasa. Jadi dunia itu binasa. Berapa hari dunia? Dunia ni ibarat helaian-helaian kalender yang dikoyak setiap hari. Kan dulu
Terutama orang tua-tua dulu, dia suka kalender, panggil kalender kuda ya. Jadi setiap hari dia akan koyak, asal dapat tu tebal. Makin hari makin nipis, makin hari makin nipis. Macam itulah diri kita. Innama anta ayyam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, hanya saja diri kamu tu merupakan helaian-helaian hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Apabila berlalu satu hari, sebenarnya telah berlalu sebahagian dari diri kamu. Jadi pasti dunia ini binasa. Pasti diri kita ini akan pergi. Maka kita dahulukan yang kekal, iaitu negeri akhirat. Qala rahimahullah ta'ala fabana laka annahu idza ishtaghala zahiruka bid-dunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru lakal ibadatu bihaqqiha. Maka jelas bagi kamu, kata Imam Ghazali, apabila zahir kamu sibuk dengan urusan dunia, batin kamu pula sibuk teringin pada dunia, maka ibadah tidak akan jadi mudah bagi kamu. Kalau kamu buat pun dalam keadaan lebih kurang. Ya, orang kata cincai, ya, tidak memenuhi yang sepatutnya. Wa amma idza zahadta fiha. Adapun kalau kamu zuhud, yakni kamu buang keinginan tu daripada hati kamu. Wa tafagharta bi zahirika wa batinuka, dan kamu kosongkan zahir dan batin kamu daripada keinginan dunia, fa tatayassaru lakal ibadatu. Lalu ketika itu barulah mudah bagi kamu urusan ibadah. Jadi masa kita perlu urusan dunia, silakan. Kita orang bekerja makan gaji. Jadi tuntutan kerja makan gaji, pukul sekian kita kena masuk. Pukul sekian baru kita balik. Silakan. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita sibukkan segala urusan kerja kita itu, sampai solat kita jadi lambat, sampai ibadah kita jadi cuai, maka ketika itu ibadah tidak akan berlaku dengan baik. Tapi apabila kita tahu bahawa rezeki bukan datang dari usaha kita, kita usaha kerana Allah posisikan kita pada kedudukan kita perlu berinteraksi dengan asbab. Kena faham ya. Ada orang Allah letak pada makam tajrid, pada makam yang dia terlepas daripada asbab. Tapi itu jarang. Misalnya Sayyidatina Maryam alaihissalam, beliau duduk beribadah di mihrab, datang rezeki, datang buah-buahan yang bahkan bukan pada musim. Sehingga terkejut Nabi Zakaria alaihissalam melihat ada buah-buahan datang daripada mana. Lalu dijawab, hakikat min indillah, Allah yang beri. Tapi itu jarang. Yang selalu berlaku, kita kena keluar, kena bekerja. Sama ada kita bercocok tanam atau kita membeli hasil daripada orang yang bercocok tanam, maka yang itu kita kena muamalatul bil asbab. Kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab syahwatun min syahawatil khafiyyah. Kita nak tajrid, kita tak nak usaha ikhtiar, kita nak rehat saja, nak rezeki datang bergolek saja. Sedangkan ketika itu Allah letakkan kamu pada kedudukan asbab. Itu sebenarnya adalah syahwat, keinginan syahwat yang tersembunyi. Kalau syahwat makan minum, itu jelas. Syahwat nak menikah kahwin, itu jelas. Tapi ada orang sangkakan dia nak beribadah, maka dia tak nak usaha ikhtiar, dia sangkakan itu bagus, padahal dia sedang melayan syahwat dia. Apa beza? Lihat Allah posisikan kamu pada kedudukan mana. Kalau kamu pada kedudukan tak bekerja, tak dapat pendapatan, kamu kena keluar. Tapi kalau Allah posisikan kamu misalnya pada kedudukan tajrid, kalau tidak seperti Sayyidah Maryam pun misalnya, kamu ni orang yang sudah ada harta, yang sudah boleh mendatangkan passive income. Kamu tak keluar bekerja pun, daripada sewa dah sekian banyak, daripada pelaburan dah sekian banyak, silakan. Kalau kamu tak nak keluar pun, duduk masjid beribadah, berzikir, silakan. Kerana kamu tidak perlu lagi keluar, tapi urusan rezeki dan tanggungjawab nafkah kamu telah terisikan, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, maka silakan. Ataupun ada orang yang urusan rezeki dia ditanggung oleh bapa dia misalnya, ayah dia kata kamu pergi belajar, tuntut ilmu, jangan bimbang, urusan makan minum kamu, makan pakai kamu, ayah uruskan. Ayah orang kaya, tapi dia nak anak dia jadi orang alim misalnya. Ketika itu dia pada makam tajrid.
maka tak perlulah dia sibukkan diri dia. Tapi secara umum kita berbincang di sini tentang kesungguhan hati. Falaqad urwiya an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala innal 'abda idza zahida fid dunya istanara qalbuhu bil hikmati wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadati hazihi. Daripada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia kita telah cerita pada kuliah yang lalu, tidak bererti orang itu berpakaian lusuh, duduk di rumah yang buruk baru dia zuhud, tidak. Silakan dia berpakaian elok, bersih, wangi, tinggal di rumah yang selesa, naik kenderaan yang bagus, tetapi hati dia langsung tidak terikat dengan dunia itu. Sekira-kira tesnya di mana? Cakap senang. Saya dunia ni bukan apa lah. Saya tak pandang pun dunia. Cakap senang. Tapi mana test dia? Kalau ditarik dunia, apa kesan pada hati dia? Orang yang benar-benar zuhud ada dengan tak ada sama. Kita tak sampai. Ya, orang benar-benar zuhud, seguni pasir dengan seguni emas bagi dia sama. Kita boleh ke macam tu? Seguni pasir kita letak di luar rumah ya. Ya, hilang. Seguni emas tak tidur kita mikir. Ya, tak sampai kita, belum lagi. InsyaAllah sampai. Tapi orang yang benar-benar zuhud pada dunia, nescaya bersinar hatinya dengan hikmah. Ada kebijaksanaan, dia letak sesuatu itu sesuai pada tempat dia. Orang yang pulun dunia ni dia tak faham. Dia meletakkan dunia itu lebih pada hadnya. Saya ingat dahulu pernah ada satu orang security guard, dia tembak pekerja bank. Kalau tuan-tuan masih ingat, ini dia segol 4-5 tahun yang lalu kot. Dia security, dia sepatut jaga keselamatan bank dan juga pekerja bank. Tapi oleh kerana dia nak ambil duit tu, dia tembak pekerja bank tu, mati perempuan, kemudian dia buat lari duit. Ke mana? Sampai mana? Kalau kamu berjalan lari pun, adakah kamu rasa bahagia? Hidup dalam keadaan lari daripada penguat kuasa, tak lama lepas tu kena tangkap, dibicarakan dan dijatuhkan hukuman mati. Itu cerita kamu letak dunia itu lebih pada had. Memang kita perlu pada dunia sebab kita hidup atas dunia. Pada basic dunia kita makan, pada basic dunia kita minum. Kita tak boleh hidup tanpa makan minum. Tapi beza antara orang yang makan minum untuk hidup dengan orang yang hidup untuk makan, beza. Tengok masa berbuka nanti macam mana kita. Adakah kita makan sekadar berbuka? Sekadar berbuka sebenarnya beberapa sebab dah sihat kita. Aktif kita nanti salat tarawih. Tapi kadang-kadang kita, tadi siang hari aku teringin nasi kerabu, tak dapat. Tadi aku terliok tengok nasi biryani, nasi bawang, nasi kandar, macam-macam lah. Ni peluang. Dah berbuka, aku jamak takhir. Padahal jamak takhir itu kan solat bagi orang musafir. Ya, dia tadi musafir, jadi dia tak solat zuhur, dia solat asar dan zuhur sekali pada waktu asar. Itu okey. Tapi jamak takhir buat berbuka puasa itu yang nanti dia tersandar dan tak larat. Ya, apakah nak tarawih, ya, solat fardu pun sudah keberatan. Jadi hati-hati. Dan akan tolong-menolong anggotanya pada beribadah. Maka inilah ini, maknanya fahamlah hakikat ini, insya-Allah kita berjaya. Wasani minal amrayni, yang kedua daripada dua sebab. Kenapa kita nak kena zuhud? Pertama, supaya istiqamah dan ibadah kita boleh banyak. Ya, kalau kita tak zuhud pada makanan, bukan senang nak 20 rakaat. Sini Masjid Bukit Indah, KL ke, wilayah ke, Selangor. Selangor ya, bawah Jais. Selangor kan dah ditetapkan tarawih mesti dibuat 20. Bukanlah mesti atas setiap orang. Maknanya yang rasmi imam kena buat 20. Makmum tak nak buat langsung pun tak apa. Lepas main syak dia balik. Tak berdosa kan? Apa wajib solat tarawih? Tidak, sunat. Oh macam tu baiklah, saya jangan buat. Baik kamu buat. Tak buat tu tinggal tak berdosa, tapi tak dapat fadilat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, yakni salat tarawih penuh keimanan dan mengharapkan pahala ridha daripada Allah Taala,
Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Itu kan lebih besar daripada hutang-hutang kita dilupuskan. Kita kalau bank lupuskan hutang kita, wih lega. Dapat surat daripada bank ni angan-angan mana dia bank RM2 dia minta. Ya. Ini angan-angan sajalah, bayangkan tiba-tiba dapat surat bank kata hutang tuan yang berjumlah RM750,000 dilupuskan, tak perlu bayar. Masya-Allah. Sujud syukur kita. Tapi dihapuskan dosa telah lalu lebih besar daripada dilupuskan hutang. Cuma kita tak nampak. Jadi yang kedua, kenapa kita perlu zuhud? Annahu yuksiru qimata amalika. Kerana dengan zuhud itu menambahkan nilai amalan kamu. Wa azimu qadrahu wa syarafahu, dan mengagungkan qadar dan kemuliaan amalan tadi. Sebab ibadah-ibadah yang ini salat 20 rakaat, yang ini juga salat 20 rakaat tarawih, tapi yang ini nilainya lebih tinggi. Kerana yang ini solat 20 rakaat dalam keadaan hatinya masih bergelumang dengan dunia. Yang ini solat 20 rakaat tapi hatinya itu tidak cinta kepada dunia. Nilai tak sama. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmadan. 2 rakaat yang terhasil daripada seorang lelaki yang hatinya tidak ada cinta pada dunia. Walaupun dia mungkin kaya, mungkin dia jutawan, tapi hatinya langsung tak ada dunia. Dia salat 2 rakaat. Itu lebih baik dan lebih dikasihi kepada Allah Ta'ala daripada ibadah ahli-ahli ibadah sehingga ke akhir zaman selama-lamanya. Maknanya ahli ibadah yang tidak zuhudlah. Fa idza kanat al-ibadatu tashrufu wa taqsuru bi zalika fa haqqa liman talaba al-ibadata ay yazhuda fid dunya wa yatajarrada anha. Apabila ibadah boleh jadi mulia, ibadah boleh jadi banyak dengan sebab zuhud, maka wajiblah bagi orang yang nakkan ibadah bahawa dia itu zuhud, buang kasih dunia itu daripada hati dia, berlepas diri dia pada kasih dunia. Ingat bahawa dunia ni kalau kita kejar belum tentu dapat. Itu nombor 1. Yang nak jadi Perdana Menteri Malaysia ramai. Di kalangan ahli politik ramai yang teringin nak jadi Perdana Menteri Malaysia, kan? Setakat ni baru 10 orang yang jadi Perdana Menteri. Itu pun yang bukan 10 orang, 9 orang. Sebab seorang jadi Perdana Menteri 2 kali. Ingat, Perdana Menteri keempat dan Perdana Menteri ketujuh orang yang sama. Tapi yang nak jadi Perdana Menteri ramai. Yang kecundang pun ramai. Maknanya kita kejar dunia, dapat belum tentu. Bila dapat, adakah bawa kebaikan? Pun belum tentu. Kadang-kadang bila dapat, lagi banyak keburukan. Yang pasti, kita akan tinggalkan dunia itu, dapat tak dapat, kita dan dunia pasti berpisah. Fa'in kulta fama makna zuhdi wa ma haqiqatuhu. Kalau kamu bertanya apa makna zuhud dan apa hakikatnya, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang, kemungkinan selepas daripada hari raya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqardu bi nur syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.